CC 660 tebal tau, RS. Weh, kau cakap ni 9 customer aku Kelantan, Terengganu, Johor, faham ke dia orang ni? Dia orang faham. Kau jangan risau, bawah tu ada subtitle. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Bahrain. Wih, sebulan dah Syarul. Woi. Apa? Ada yang komen, bang sebulan tak buat video. Buat, bukan tak buat. Bila kita buat video voice tu yang ada sunroof, lepas kita buat, edit, besok nak post, dah kena booking. Rasul. Lepas tu tadi kita buat video Noah, sama lah. dah siap edit, dah kena booking. So bila dah kena booking, kita tak boleh nak post lah kereta tu. Kita kena respect sales team yang lain. Betul. Tapi hari ni Rol, hari ni kita special sikit. kau review kereta belakang ni Rol lah. Di belakang ni nampak tu color orange tu. Okay, sebelum kita review, aku suka bagi tahu harga. Berapa kereta kat belakang ni Rol? Kau nak beritahu berapa harga ni? Nak jual mahal ke nak jual murah? Dia ada dua harga kat sini. Ada 125, ada 90,000. Nak bagi mana tu? Bagi 90 lah. On the road. On the road. Kam. 90,000 on the road, NCD 55. Kita minta Syarul yang review kereta ni. Stay tune ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay, hari ni Dan nak review satu kereta Honda N1. N1 ni kan CC 660 tebal tau, RS. Weh, kau cakap ni 9 customer aku Kelantan, Terengganu, Johor, faham ke dia orang ni? Dia orang faham. Kau jangan risau, bawah tu ada subtitle. Kereta ni Dan bagi 90 on the road. Jarang berlaku. Kereta ni semua dah kat Malaysia ni rare tau. Tak ada lah, rasanya ada lah yang jual kereta ni, tapi tak banyak. Ini yang kali ketiga kita buat masuk. Tapi yang ni auto. Auto. Sebelum ni ada orang request minta manual, dah jual lah, dah habis. Auto. Dan tinggal auto sekarang ni tahun ini tahun 2019. Kau tengok color Orange cat pintu pagar rumah. Ni color orange lah ni. Okay. Nak bagi kau review kereta ni. Kan, lepas tu kau tengok dia tulis RS. Nampak? Okay. Exhaust 2 ompek tayar. Exhaust dah Mugen dah Rol. Mugen Kau tengok tu. Mugen. Apa sah dia vibrate Memanglah. Memanglah kan dia start. Lepas tu ada reverse camera. Kereta kocik ada reverse camera. Kau bayangkan lah. Nampak ni reverse camera. Dan tengok dia nak tunjuk kat dalam dah. Kau tengok dalam ni luas tak luas. Kereta kocik ke tu tak? Tengok berapa banyak bag boleh masuk. Oh, ni boleh tolak lagi dah. Ini boleh tolak ni ke depan. Nampak? Besar. Masuk dah. Dia cuba masuk, nampak? Wih, besar. Ini kalau duduk kat PD tepi pantai kan, santai-santai. Duduk macam ni kan. Uish, menarik ke kan? Berbaloi lah. 90,000 kalau full loan bulan dalam RM1,050 lah lebih kurang. Lebih kurang lah. Okey lah. Dapat kereta Jepun. Betul. Yang rare. Ini tebal tau, dan lupa nak cakap. Yang boleh letak badak sumbu besar macam ni dalam kereta ni. Kau tengok selesa kau tu tak? Dia boleh tidur dalam ni. Kau luar ini tak kalau pergi mancing, kau duduk sini lah. Tak jorang sah. Relax lah. Gila kono lah. Kau luar tak habis review, kau dah masuk dalam. Masuk dalam. Bag golf pun boleh masuk tu. Golf punya bag yang besar badak tu kan. Dia masuk. Main lah. Tengok pintu belakang. Tengok lah dia buka balik lah. Weh, dia naik lah. Kau tengok orang Negeri 9 review kereta. Ni Syarul. Kau tengok dah. Kalau kau tak nak pakai, kau boleh buat macam ni lah. Kau nak duduk sini, nak letak kelapor ke apa, balik kelapor kan. Seat dah. Balik apa? Kelapor. Kelapor tak tahu, orang pilah pagi Nio ada, kelapor dah. Kau tengok botol besar nampak. Kedah panggil apa? Ayak Niok. Ayak Niok. Ni Honda N1. Bukan Honda, memang dipanggil Honda. Memang Honda lah. Macam-macam lah. Besar kau tengok ni. selesa besar. Seat half leather. Tengok mana dah cacah bumbung kan kepala. Okey. Duduk belakang selesa lah. Kau ambil yang apa kot dah. Pergi depan. Ambil merah depan. Hari ni kita bagi Syarul lah review kan. Biar dia cakap orang Negeri 9. Okay, kau tengok. Armrest ada, tak nak pakai tak atas
Kau nak pakai turun sini. Duduk dia buka ni ya. Oh lawa sikit. Oh, selesa lah. Kalau kau nak jenis simple, kau nak jadi relax bawa kereta kan, ni lah kereta Nak buka tengok reverse camera Rol. Reverse camera ya. Sekejap. Kau nampak? Terang. Asal dia mencanak kata, oh ya bonnet buka. Alah bangang ni pula. Kau bonnet kau buka, memanglah dia pergi dekat atas. Kau cuba tutup balik bonnet tu. Turun balik. Oh parah ni bagi budak ni review. Aduh. Dia tengok langit apa. Nampak. Orang tu. So kita cantik. bagi kereta 2019. 2019 kereta lah. Kita bagi mana ni? 90,000 on the road. NCD 55%. Warranty NCD berapa ya. tahun? Warranty dia nak bagi 8 tahun. Unlimited mileage, unlimited claim. Apa kau nak lagi? So cost service kereta ni tak mahal ya. Saya dalam 200 lebih kan. 200.5 lebih kurang ah. Lebih kurang ya, 200.5. Ini dah 60. Macam turbo. Murah lah. Tak payah fikir lah. Kalau kau pernah pakai Kelisa kancil kan, lebih kurang lah. Ni tapi ni made in Japan tu. Lagi apa? Ingat, apa kau nak review kereta ni lagi? Mileage berapa kereta ni? mileage dia rendah ya, 27,000. Cantik meter dia pun cantik. Meter cantik. Lepas tu ada multifunction steering, ada pedal shift. Nampak dah? Kereta kocik ada pedal shift tu tak? Nampak dah? Ingat kereta besar tu. Ini cantik. Dia punya seat dah colour 2 tone. ada Half 2 leather tone. 2 tone. Lepas tu dia bumbung ni hitam. Smart lah. kemas lah kan. Kemas, memang kemas. Orang Jepun baik kereta memang smart. Airbag ada lah. Ni airbag. Yang 1, 2, 3 4, 5 airbag. Airbag ada. Apa kau nak lihat? Teknologi Jepun kau tengok. Dia punya console box kecil lah ni kan. Bawah ni ada lagi lah. Banyak lah. Tempat charger, charge ke apa ke lancar semua ada sini. Memang senang lah. Memang berguna lah. Kalau tengok enjin dia tak? Enjin dia kecil je. Jom. Yang tengok enjin dia buka Kereta lain pun ada Rumi pun ada. Kau tengok rim pun cantik lah. Rim berapa saiz? Rim tengok. Saiz 15 lah. 15. Kalau dah pakai Bossa sikit cantik. Lebar sikit tayar tu. Pun nampak rugged sikit. Nak mencalik angin ni. Kau tengok enjin lah. Kecil lah. 660 Roadtech berharga RM20. RM20. Enjin kecil. Bateri pun murah. Bateri kecil kau tengok bateri senang jagalah. Siapa body kereta ni senang jaga. Kau tak payah nak poning-poning nak bayar beribu-ribu tak payah. Senang jaga. Kau tengok enjin dia kecil. Ni. Murah pun murah. Lampu cantik ni, lampu dia. Ini adik-adik Mini Cooper lah kau faham. Lampu dah. Kan? Dah macam panda. Kau tengok kuning. Dia punya fog lamp. Fog lamp kuning. So, kau nak cakap apa dekat penonton kat luar sana yang tengah tengok video kita ni? Kereta lain pun kita ada juga. Kereta lain pun ada. Senang cerita lah. Dia buat video ni kan cakap lebih kan. Baik kau datang ni kau tengok kereta sendiri. Kau test drive. Kita dapat kali buat video kena booking. Buat video kena booking. Nak cepet booking dulu boleh datang. Itu selamat. Cepet. Kereta sebenarnya tengah banyak ni. Banyak kereta sebenarnya. Tapi sebabkan nak review kereta yang comel kan, yang mampu milik, kita review ni dululah. Kalau korang rasa korang nak datang, nak tengok kereta lain pun boleh. Tapi cepet sikit tau. Sebab kereta ni tengah laju ni. Diorang ni gila je masing. Dia tak tahu dah mana dapat kat semua. Kau ajak kereta masuk, jual, sold. Kau ajak sold, kau ajak sold. Kita ada satu FK kat belakang kan, special order kan. FK tu special order. Customer steady. Bayar 10%, FK sampai. Kereta tu 2 bulan kan? Lebih kurang lah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kita sampai lah. Grade cantik, condition cantik. LU pun dah ada. Uish, cantik lah. Roll. Udah. Next kita buat Harrier tu. Harrier banyak tu. Kau nampak buntut dia lawan. Harrier dah buntut dah. Comel ke tu tak? Saya nak darah apa kata. Dah buat. Lepas ni kita buat Harrier lah. Awal weh Harrier tu. Okay. Saya harap korang faham Syarul punya bahasa Negeri Sembilan tu. Tak faham Google Translate lah. Nanti kita minta di review kereta lain gunakan bahasa Negeri Sembilan. So kalau siapa nak kereta ni masih for sale, RM90,000 on the road, NCD 55%, warranty 8 tahun, unlimited mileage, unlimited claim. Ya, betul. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.